kiranya kan larut dalam hati. Aku bagaikan boleh kan? Jalan setting kan? Oh, patutlah ada setting kan? Tahu tak jadi okey eh? Ada lagi tangan. Dia akan follow dia. Okey. Lain kamera lagi. Ini seluruh ni baju. Wah. Dah, ini kena main lagi. Ada dah. Hidup ada pun. Apa dia? Dah hidup. Diam tak lalu lah. Nak boleh laku satu. Nak kena main benda tu. Sekarang kopi lah. Loyak. Pak Umi beli Damaskus. Masak makan. Jap. Inilah dia tempat makanan terakhir arwah isteri aku beli untuk anak bongsu aku. Dan ini juga makanan terakhir beliau lah sebelum dia pergi untuk selama-lamanya. Jadi ya. Ni apa ni? Dia buat apa? Tu dia ni lah Bukit Bintang lah. No orang. Royak kat mana? Ha? Royak kat mana? Royak ni makan. The Royal. Awak lari wang. Tu tempat. Dah meh? Hotel Royal. Tu Pak Abang duduk tu. Hotel Royal. Sekarang ni di tengah-tengah Bukit Bintang ni.
seluruh negara lah dia berada di sini. Malam sini dia ada basking, terutamanya daripada banyaklah baskers yang berada di sini menghiburkan pengunjung di kawasan ini. Hai, dia macam ni ke? Apa? Oh, dia boleh macam bersilang dulu laluan kat ni. Top 10. Oi. Semalam. So, tengok. Barang-barang mewah yang toke-toke besar membeli belah di sini. Kita toke kecil. Ini jenama apa aku dengar takut. Dia daya ke apa benda ni. Jom kita tengok berapa harga untuk oh, tapi tak boleh ambil video kat sini. Dia marah. Ini bukan pergi ke jambatan tu Jambatan Saloma. Dia lah. Dekat LCC. Okey, LCC iya ke? Kat sini ada ke? Yang LCC dah baru. Oh. Yeah. Selamat malam. Jalan masuk. Masuk tadi. Abang tahu tak masuk, suka tengok ni design. Ini kalau kedai kita boleh buat kain dia ni. Kain. Main macam dia ada. Tahu dia pakai apa? UV tu. Kena gerak awal pada offer. Tengok ni macam tu dia buat memang cantik tu. Lembok awal boleh buat ni. Ni pakai ini bukan ni backlit panggil. Backlit dia letak perspek luar kan, dalam dia guna lampu. Macam cantik. Backlit kita boleh print. Rasa abang terfikir sesuatu lah. Tapi kena cari bengkel satu ni. Situ tak boleh buat bengkel. Membiarkan
Okey, sekarang ni aku ada dekat pavilion. Ni tempat orang yang duit banyak dia nak shopping-shopping kat sini. Dia punya jenama yang jual tu macam-macam jenama. Aku pun tak pernah dengar jenama ni. Ini untuk orang kaya. Macam orang aku ni bukan orang tak mampu tengok saja. Ini hang itu apa? Apa nak ambil gambar ni? Oh, okey. Meh, ambil gambar apa, Meh? Pakai ni ya. Ni. Wah, okey, kita ambil gambar ya. Apa?